makcik tu dah meninggal. Dah lama. Fadilah dah tak ada. Fadilah hilang. Saya memang lari tak cukup tanah. Assalamualaikum dan selamat datang ke 5 Bisikan. Saya Idina Safia dan terima kasih kepada semua yang sedang mendengar. Episod kali ni bertajuk Misteri Percutian. Bila sebut percutian, mesti ramai bayangkan suasana yang seronok, pantai, hutan, hotel atau tempat-tempat yang menarik lagi. Tapi tak semua percutian berakhir dengan kenangan yang indah. Ada juga yang pulang membawa pengalaman yang tak mampu dijelaskan, macam kenangan pahit, diganggu atau dan sebagainya lah. Saya ditemani oleh 4 orang tetamu yang masing-masing mempunyai kisah misteri yang tak dapat dijelaskan ketika bercuti. Okey semua, jom saya perkenalkan anda semua dengan keempat tetamu saya pada hari ini. Yang pertama, okey, itulah keempat tetamu saya pada hari ini yang akan menceritakan pengalaman seram mereka pada anda semua. Okey, sebelum kita masuk ke cerita pertama, saya nak tanya dulu. Pernah tak korang alami atau dengar kejadian pelik masa pergi bercuti? Weh, pernah weh. Waktu tu Oh my god. kami bercuti dan kita menginaplah dekat hotel kan. So, kita dengarlah suara-suara pelik, bunyi Uish. kaki. Memang seram gila waktu tu. Kita orang memang tak boleh tidur. Oh my god, korang dengar tak tu pengalaman dia? Seram sangat korang. Okey, next untuk episod kali ni kita akan dengar 4 pengalaman misteri ketika bercuti. Saya harap semua pendengar dah bersedia sebab setiap cerita yang akan dikongsikan malam ni datang daripada pengalaman yang berbeza. Jadi, kita mulakan dengan tetamu saya yang pertama, iaitu Alia Syuhada. Okey guys, cerita dia macam ni. Saya dengan kawan-kawan saya bercuti di Johor Bahru. Okay. Okey, malam tu kita baru je balik pada Daga Bay. And kawasan rumah kita memang dekat-dekat situ je. Tiba-tiba kita orang ternampak satu rumah usang kat tepi jalan. And kawan saya, Alif, dia tiba-tiba ajak pergi ke rumah tu sebab dia cakap itu rumah yang dikatakan viral sebab ada kisah-kisah misteri. Okay, nama rumah tu Villa Nabila. Oh my god. Kita pun masuk macam biasa je sebab biasalah rumah usang kan, nak buat macam mana. Lepas tu kita masuk tak gambar, biasalah budak Gen Z FOMO nak kat gambar dekat rumah tu. Suka-suka tiba-tiba je ada bunyi balingan batu. Lepas kita orang dengar bunyi batu tu, kita pandang sama sendiri. And tiba-tiba ada kawan saya jerit. Dia cakap, Fadilah dah tak ada. Fadilah hilang. Lepas tu kita pun carilah satu rumah tu, tapi kita dah pusing tempat yang sama berpuluh kali. Tiba-tiba tak ada. Dia still tak ada. Tiba-tiba kita tak dengar satu suara. Dia bisik halus je, cakap, Keluar. Oh, bila dengar macam tu memang meremang. Saya nak tanya, masa kejadian tu berlaku, apa yang bermain dalam fikiran awak? Mestilah saya takut. Tapi dia tak takut kan kerja macam tu. Betul. Tapi kita orang still abaikan rasa takut tu dan cari kawan kita orang. Takkan kita nak keluar tanpa dia. Kan? Lepas tu kita orang cari, tiba-tiba suara tu jadi kuat. Suruh keluar juga. Dia kata, and dia ada sambungan. Dia kata macam ni, kalau korang tak keluar, korang mati. Oh my god. Lepas tu apa jadi? Tiba, kita orang pun dah, kita orang ramai buka phone, on phone, buka surah, macam-macam surah lah kita orang buka sebab yelah tak tahu buka surah apa. Tiba-tiba kawan kita orang tu dekat tingkat 2, rumah dia dah roboh.
Cumanya ada sepihan-sepihan je kat tepi-tepi tu. Dia tengah berdiri betul-betul dekat ujung-ujung penjuru daripada nak jatuh tu. Lepas tu tiba-tiba dia tersedar and dia terjatuh, tapi kawan kita orang sempat tangkap. Itu je ceritanya. Faham. Cakap apa? Okay. Actually, saya pun ada cerita dan pengalaman yang sama macam Alia cakap. Sebab 5 tahun lepas, saya ada macam satu channel lah. And then channel tu kami buat untuk paranormal. So, kalau kita tengok dekat Johor ni, mestilah macam Villa Nabila macam paling seram. Sebab kisah Nabila, kisah pasal Nabila, kisah pasal ada juga misteri yang ada 23 orang hilang, tapi cuma satu je yang keluar. So macam bila kita orang dengar macam tu, kita orang macam serit lah, macam tak sangka, macam betul ke, macam kita orang pun tak percaya. Sebab kita orang tak percaya sebenarnya hal-hal mistik macam ni. Sebab tu dah kita orang buat paranormal. Dan satu malam tu kita orang salah satu daripada kru kita orang tiba-tiba decide macam, okay, jom lah kita pergi Villa Nabila tu, kita macam buktikan sendiri dekat viewers macam betul ke kisah ni, betul ke apa yang macam orang-orang cakap ni. Sebab kita orang tak percaya. And then okay, kita orang pun gerak lah malam tu juga. Okay, on the spot tu kita orang gerak sebab memang semua free time tu. Then okay, ni dah sampai dekat depan pintu Villa Nabila. Dan kita orang pun macam masuk. And then yelah, sebab kita orang tak percaya lagi, tapi yelah, meremang lah bulu-bulu kita orang. Sumpah meremang. Dan masa tu just kita orang berlima. Dan rumah tu still tak roboh sebenarnya. Tapi banyak orang cakap dah roboh. Mungkin sebab yelah macam hijab tertutup ke apa. Tapi Jadi yang dekat social media tu semua berita palsu je lah. betul. Actually rumah tu still ada. And then dia punya bangunan pun masih kukuh. Tapi cuma yelah macam dah ni sikit lah kan, dah usam. Dan kawan kita orang satu ni, dia masuk. Sebab tak tahulah kenapa tiba-tiba kawan kita orang tiba-tiba je dia rasa macam tak sedap perut. Kita orang macam dia tak pernah macam ni. And then dia pun macam tak tahulah, muka dia macam dia seorang yang aktif tau sebenarnya. Tapi malam tu dia macam jadi seorang pendiam. Dan dia sakit perut dah, cakap kita orang, weh aku nak pergi tandas lah. Lepas tu macam kita orang pun macam okay tak pergi lah. Tapi tak ada tandas. So macam dia cakap lah, tak apa, dekat ujung sana aku rasa macam ada kot macam tempat untuk boleh lah. And then okay, masa ni sebab dia nak teman, so saya teman lah dia. And then masa saya teman tu saya actually sebab tak percaya, so saya macam okay go je lah. Tapi saya rasa macam ada rambut dari belakang dia macam mengusap kat badan saya. Dia macam sebab saya pakai tudung, so tapi dia rasa macam ada rambut tu, dia macam zup je macam tu. So saya pandang belah belakang, sebab macam tak mungkin tu badan ataupun saya punya tudung. So macam okay, tak apalah, kita go on je lah. Lepas tu tiba-tiba kawan kita yang pergi tu hilang kat depan saya. So saya seorang je. Lepas tu macam mana? Lepas tu macam saya keluar, diorang semua tak ada, saya seorang. Lepas tu and then saya macam ketakutan sangat sampai dah betul-betul takut saya pengsan sebenarnya. Sebab tak tahu, dia macam saya nampak something. And then saya terkejut sangat, saya pengsan. Lepas tu esok paginya baru saya sedar. And then kawan-kawan saya call, Dayana, kau kat mana? Saya cakap lah, bukan malam tadi kita kat Nabila ke? Orang gimana? Lepas tu dia cakap, mana ada, kita orang ada je dekat studio. Kau pergi mana? Lepas tu macam okay, start tu macam wish, betul lah sebenarnya cerita ni. Macam tak sangka lah. Tapi kalau kita tengok dari macam segi positif pasal Nabila ni, actually sebenarnya kalau dari sudut pelancongan, bangunan ni macam adalah kisah-kisah dia macam yang jadilah tarikan pelancongan orang nak datang. Macam saya juga, macam tarikan buat yang saya nak datang tempat tu. So mungkin sebab tu lah ramai yang buat paranormal kat situ. Sebab tak percaya kan, so ramai datang. So tu je kisah awak, saya. Villa Nabila ni hotspot lah. Ya, untuk betul. orang luar datang untuk buat paranormal macam tu. Okay, thank you Dayana. Okay, welcome. Okay, sekarang saya nak tanya soalan dekat saya punya guest-guest tadi. Okay, kalau perkara macam ni jadi dekat korang, apa reaction pertama korang? Macam mana korang nak hadap benda tu? Wish.
Tu kalau saya memang lari tak cukup tanah. Memang takut lah, memang meremang lah. Faham. Yang lain ada jawapan lain? Kalau tak ada, kita akan teruskan di segmen seterusnya. Okey semua, kembali lagi kita di segmen Misteri Percutian. Okey, sekarang kita akan beralih kepada guest saya yang ketiga untuk bagi dia menceritakan pengalaman seram apabila bercuti. Okey, let's go. Saya cerita dulu kot, cerita dulu. Awak Saya cerita dulu saya ada satu cerita. Pengalaman ni saya tak boleh lupa sampai sekarang. Okay, waktu tu tengah cuti semester. Kami plan lah dengan kawan-kawan nak pergi Puteri Gunung Ledang tu. Nak pergi hiking dekat situ lah sebab orang kata tempat tu cantik. Okay, lepas tu kami pun pergi. Kami pergi tu dalam pukul dah nak petang nak senja-senja macam tu lah. Okay, lepas tu bila kami masuk sikit dalam hutan, mula-mula tu best je, gelak-gelak, ambil gambar sama-sama, semua enjoy. And then bila kita orang masuk hutan tu, makin lama makin dalam, and saya rasa macam tak sedap badan, tak sedap hati. Lepas tu macam ada orang panggil dari belakang. Okay. Lepas tu saya tengok belakang, tak ada siapa pun, tak ada benda. Okay, saya ingatkan saya seorang je macam tu. Rupanya ada lagi. Rupanya kawan saya pun rasa juga benda yang sama. Okay, lepas tu kami dah sampai tempat yang kami nak ambil gambar. Kami duduk sekejap. Kami santai, borak-borak, ambil gambar. Dan tiba-tiba saya dengar ada orang gelak macam perempuan. Tapi kita orang je kat situ, tak ada orang lain. And then kita orang pun macam dah dalam meremang, semua dah meremang, tak sedap hati. And terus dah kita orang balik. And then kita orang jumpa satu guide ni. Kita orang cerita kat dia. And then dia cakap lah, oh dekat Siti memang ramai yang cakap tempat ni seram, memang ada kisah-kisah dia lah. Lepas tu barulah kami tahu. And kita orang pun balik dengan pengalaman yang nak kata best, seronok je. Seram pun seram, benda tu tak terjadi. Okay, walaupun dia pengalaman tu seram, tapi tempat Puteri Gunung Ledang tu cantik je pemandangan dia. Memang sesuai lah untuk pelancongan datang. Okay. Kalau boleh undurkan masa kan, awak masih nak pergi tak tempat tu? Saya rasa mungkin saya pergi, tapi saya akan jaga kelakuan, jaga hormat tempat tu, ikut peraturan situ. Kita orang akan ikut lah. Okey, baik. Kita dengar pula kisah yang terakhir daripada guest saya yang terakhir. Dan saya diberitahu cerita ni adalah antara cerita yang paling sukar yang dia nak lupakan. Okay, silakan. Ya, betul. Cerita yang nak saya ceritakan ni, dia tentang misteri gerai tepi jalan. Waktu tu saya dengan 3 orang kawan saya bercuti di Pantai Cahaya Bulan di Kota Baharu, Kelantan. Jadi waktu tu kita orang bercuti 3 hari 2 malam. Jadi waktu last day tu kita orang bertolak pada waktu malam lah ya, pukul 12 malam. Jadi bertolak, tiba-tiba pukul 1:30 pagi ya, kita orang rasa lapar. Then kita orang nampaklah gerai dekat tepi jalan. Gerai tu memang terang menerang, banyak motor, banyak kereta. Jadi kita orang pun rasa macam, okay, salah seorang kawan kita orang pun cakap, singgahlah sini, banyak ni orang macam tu. Mesti sedap sebab ramai orang. Jadi kita orang pun singgah, kita orang pun parking kat situ. Dan kita orang masuk kedai tu, memang bersih, cantik, ramai orang makan. Kita macam tengok, oh sedap ni sebab ramai. Jadi ada seorang makcik ni datang nak ambil order kita orang. Kita orang pun macam okey order, saya pun order lah nasi goreng kampung
tepung, teh ais apa semua sebab tengah lapar, tak fikir apa-apa dah time tu kan. Lepas tu makcik tu senyum je masa dia ambil order. Lepas tu kita orang pun makan, memang sedap. Lagi satu, bila kita orang order, cepat je sampai. Padahal banyak sangat customer. Macam kita orang macam tak fikir apa-apa time tu. Tapi bila dah balik pun rasa pelik. Kenapa cepat sangat makanan tu sampai? Sedangkan ramai sangat orang. Dan saya pun makan, bayar. Lepas tu tiba-tiba masa nak bayar tu, nak balik dah, makcik tu boleh cakap, hati-hati ya kat jalan, jangan pandang belakang. God, Time tu kita orang macam, weh seram. Tapi time tu kita macam, oh ni gurau kot je. Kita orang gelak macam, okey makcik. Kita orang gelak macam tu je. Jadi kita orang pun balik. Lepas tu kita orang dah sampai lah destinasi kita orang. Jadi waktu tu kita orang macam nak repeat balik travel dekat Kelantan sebab kat situ memang cantik pantai dia, pemandangan dia cantik. Jadi makanan dia pun banyak macam nasi kerabu, kerupuk leko, makanan dia semua sedap, murah-murah dekat Kelantan tu. Jadi kita orang repeat dan kita waktu tu jalan lah malam juga waktu tu. Tak, bukan malam, waktu tu siang gitulah, nak ke malam. Jadi kita orang pun jalan, tiba-tiba kita orang tengok dekat situ macam pondok yang kosong, macam usang. Jadi kita macam pelik, bukan masa tu kita orang pergi sini dekat gerai tepi jalan ni. Jadi kita orang tanyalah pakcik yang berhampiran dekat situ, yang memang rumah dia dekat dengan situ. Kita orang tanya, macam tanyalah pakcik, mana ke gerai ni? Waktu kita orang pergi waktu tu ada. Dan dia kata, dan pakcik tu cakap, dek, gerai ni dah 15 tahun tutup. Oh my God. Seram. Dia kata owner tu, makcik tu dah meninggal dah lama. Oh my God, siapa So yang memang sumpah seram. Waktu tu kita orang macam dah tak boleh nak cakap apa. Kita orang semua terdiam. Terus masuk kereta, kita orang terus gerak. Korang makan apa Waktu tu saya makan nasi goreng kampung. Sedap lah, memang TikTok memang lah layanan sedap, dia. ya. Cepat gila sampai makanan tu sedangkan banyak customer. Biasa kan kalau kita pergi satu gerai, banyak customer, kita akan dapat makan lambat kan. Tapi ni tak, cepat je. Macam tu kau makan nasi goreng. Masa tu kita orang memang tak percaya kan. So kita orang cakap dengan pakcik tu, tak mungkin lah, saya nak tunjuk resit ni. Tiba-tiba saya nak keluarkan resit tu, rupanya resit tu ni daun kering. Kita orang memang terkejut lah. So kita orang tak tahu kita orang makan apa waktu tu. So korang Seram. sakit perut lah. Tak ada rasa sakit perut. Kita macam okey je. Waktu tu Seramnya. ya memang seram. Okay. Thank you Zila. Okay guys, lepas ni, selepas dengar keempat cerita ni, saya nak tanya semua, korang percaya ke setiap tempat yang kita lawati tu ada sejarah atau penghuni yang kita tak nampak lah, macam penduduk kekal situ? Adakah korang percaya benda tu wujud? Benda ni nak cakap percaya tak percaya tu ikut orang juga. Entah, tapi dalam aku pun cakap benda setan kat mana kan. Sekarang kat kita pun mungkin ada. Kita je yang tak tahu, tak nampak. Okay, kalau macam saya pula, saya rasa kalau macam kita pergi hiking ke tempat-tempat gunung, tu benda tu memang ada dekat dalam tu. Macam yang kita pernah dengar macam bunian ke, betul tak? Orang yang hilang sebab kena sorok dengan bunian. So saya rasa, saya percaya dengan benda tu. Macam benda tu memang ada. Bagi saya, kita kena percayalah benda-benda macam ni. Tak mustahil, benda tu semua tak ada. Okay? Saya pun rasa macam tu sebab bila tengok daripada saya punya pengalaman sendiri, saya pun tak percaya dulu. Tapi bila benda tu dah jadi dekat diri saya sendiri, dekat depan mata saya sendiri, saya macam, oh sebenarnya benda ni sebenarnya memang wujud. And then memang kita kena percayalah. Even sekarang kita tengah bercakap ni pun mungkin dekat sebelah kita. Tak tahu. Faham? Okay. Dengar tu guys, kita kena percaya bahawa benda makhluk halus ni wujud, dan kita pun berkongsi bumi yang sama dengan mereka. Tapi tak dinafikan lah, tempat-tempat yang mereka lawati tadi memang patut untuk dilawati sebab banyak je tempat yang cantik-cantik. Okay? So terima kasih kepada semua tetamu kerana sudi berkongsi pengalaman, sama ada kita percaya atau tak.
Setiap percutian tu mengajar kita untuk sentiasa berhati-hati, menjaga adab dekat tempat orang dan menghormati setiap lokasi yang kita kunjungi. Okay? Terima kasih semua penonton-penonton, pendengar kerana mendengar 5 bisikan. Jumpa lagi di episod yang akan datang dengan kisah misteri yang lebih seram. Assalamualaikum dan bye-bye!